Im, dah nak sampai dah. Okay, dah nak sampai. Belok kanan ni kan? Ni kat Turn right on Street 548. Then turn right. Rumah dia sebelah stadium tu, dia cakap dia tengok bola daripada rumah. nampak tu. Tu stadium apa tak tahu lah. Tapi dia orang cakap itu game lawan kat situ kan. Depan lagi. Yang AFC tu. Ni turn right ni. Nombor Mak Im ada, nombor Mak Im. Nanti dia minta ni. Asad Al-Wakra. You've arrived at your destination. Kita dah sampai rumah Imran. Yeah, this house. Imran. Villa 11. Ya, Villa 11. Okay, just arrived. Okay, dah sampai rumah Imran. Tengok Imran tengah setting apa tu. Im, buat apa Im? Boleh ke? Assalamualaikum ni. Camping atas ni. Boleh ni aku cabut. Oi, apa khabar? Oh. Semaya. Semaya. Aduh. Ni boleh ni biasa memang aku cabut. Ni kita ke polis kan call yang dipanggil rescue. Okay, sekarang kita ada short briefing daripada Master Imran. Apa ni? Apa bahasa Arab tu lah? Tolong bahasa Arab tu. Help. Lupa dah. Itulah dia tidur. Dia dalam desert ni lah. Dia memang suka rela kalau orang kita ni. Dia rescue. Kereta dia memang Ini semua line up yang akan pergi macam hari tu lah. Inland Sea. Jadi So hari short ni briefing lah. kita tu cakap ni kita masuk matahari makin naik, makin panas tau. Betul macam ni. Lama. Jadi biasanya orang masuk sedap sunset. Kita duduk atas bukit panorama. Sunset masuk petang ke malam. Tapi tak apa, kita ni masuk pagi. Kita tak laluan yang susah. Kita laluan simple je. Laluan kata belah kanan. Kalau belah kiri tu dia macam bukit-bukit sikit lah. Bukit. Nanti dekat sana dia macam mana ada pecah Y tau. Y pergi Rock Island. Rock Island tu best juga. Tapi Rock Island kita tak berani pergi lah. Sebab Rock Island sekarang ni so cakap tadi kalau makin panas, pasir makin halus. Kita kalau lagi susah nak akan lebih mudah handle dan lebih mudah terbenam dalam pasir. Dia lebih tenggelam lah. Dari pasir dengan panas semua, kita nak korek gali semua tak balik lah kan. So kita tu air lain lah. Jadi kita pergi menganut matahari makin naik. Kita ambil jalan belah kanan. Kita sampai. Kita tak pergi Rock Island, kita pergi ke Sheraton Hill. Nama tempat tu. Sheraton Hill sebab dia ada satu sand dune tu macam piramid tau, tinggi naik. Macam hotel Sheraton. Macam hotel tu ada nama Sheraton. Sheraton tu. Okay, nice. Tapi kita biasanya orang naik, kita tu pernah naik. Tapi sebabkan makin panas, aku pun tak nak recommend naik lah. Nanti kang kau sangkut. Sangkut tak ada masalah sebenarnya. Sangkut tu bukan maksudnya habis lah. Tak ada. Kau boleh handle tu, tapi kau nak kena handle